bos kita cakap tak apa, bayar je. Jadi kita cakap bos suruh bayar. Kita tulis sana bos suruh bayar. Tapi kita tak ada apa-apa proof sign ke, screenshot ke yang dia cakap bayar. That's why saya suka pakai Wasabi. Yes, sekarang kebanyakan bos memang suka pakai Wasabi untuk apa-apa urusan. Tak apa, kita pakai je Wasabi tu. Kalau dia nak Wasabi, okey, kita pakai Wasabi. Tapi kita kena ikut in proper way lah. Okay, contohnya sekarang saya snap gambar receipt tu yang tak betul tu, RM50 tu. Saya mention kat sana, saya bulatkan tarikh. Bos, ini tarikh 1 hari bulan April. Amina cakap nak juga. Saya dah cakap memang tak boleh sebab ni 1 hari bulan April memang tak betul lah. Dia tak nak pergi betulkan yang sepatutnya bagi kat saya. Sekarang, bos macam mana? Bagi keputusan kepada bos. Sebab benda ni kita dah ikut kita punya step. Memang tak boleh claim. Tapi dia Amina still insist nak juga. Okay, saya ikut you. Tapi saya akan pergi kepada bos lah. Saya tengok bos nak jawab macam mana. Yes, bagi. No, saya tak bagi. At the end. And then saya bulatkan, saya bagi kat bos Wasabi, saya screenshot. And then bos cakap, tak apalah, biasalah RM50 ada macam tu. Tapi bos, tarikh tak betul. You kena mention benda yang apa yang tak kena kat sana. Sebab kita tak nak nanti one day bila timbul, you tak cakap pun tarikh tak betul. Salah kita juga. Kan? Kita mention benda tu bagi clear. You bulatkan tarikh tu tapi tarikh ni tak betul. Bos okey. Kalau dia cakap okey, kita print. Kita punya conversation kita cakap dengan bos tu. Yang dia cakap suruh approve bayar juga. Kita attach kat belakang kita punya payment untuk receipt tu. So apa-apa tak kira lah 10 tahun akan datang tiba-tiba benda tu muncul pun. You ada bukti. Saya memang tak nak bayar. Tapi ada dia punya conversation. Bos dia cakap okey.